Ya, ada diskaun. Macam dulu RM45, sekarang dah turun kepada RM33 lah. Dan kanak-kanak RM19. Dan OKU pun sama RM19, harga emas pun RM19. Kita sebenarnya bukan pasal penurunan, sebab kita nak menggalakkan pelancong masuk ke Zoo Melaka sebenarnya. Kita nak meramaikan mereka untuk datang lagi ke Zoo Melaka. Ini harga baru lah. Ini harga baru. Kita tengok sehingga kita bermula daripada bulan 1 hari itu actually. Bulan 1 sehingga kita tengok sehingga Disember ni lah. InsyaAllah. Kita penambahan hari tu kita tambah unta lah, yang baru ni unta. Lepas tu harimau Melaya tu memang kita ada bawa masuk lagi. Dan baru ni kita punya cheetah baru beranak. Seekor ada sekarang. Dalam baru saya rasa dalam 50 hari lah. Dan kita akan pamerkan kalau dia dah stabil, baru dia akan keluar dengan mak dia lah. Dah ada male belum. Kita akan buat pertandingan menamakan kita punya cheetah. Jantan. Hadiah dia dalam berapa ratus ringgit lah kita akan maklumkan.